Pernah tak anda terfikir macam mana ya nak ubah satu persembahan biasa-biasa jadi satu pengalaman belajar yang interaktif, yang orang betul-betul suka? Hari ni kita akan bongkar rahsianya. Kita akan susun satu kit alatan pembelajaran digital yang paling mantap. Inilah soalan paling besar kan? Tak kisahlah anda ni seorang pendidik ke, jurulatih korporat ataupun cipta kandungan. Cabarannya sama je. Tapi berita baiknya, penyelesaiannya pun sama. Semuanya berbalik pada satu perkara. Faham tak kita blok-blok binaan asas untuk satu pelajaran digital yang berkesan? Dan inilah kuncinya, objek pembelajaran digital atau kita panggil DLO. Cuba bayangkan ia macam set Lego. Setiap satu tu kepingan yang unik. Ada video, ada audio, ada kuis. Setiap objek ni ada kuasa dia yang tersendiri. Bila kita pandai gabungkan semua ni, kita boleh bina apa saja pengalaman pembelajaran yang kita nak yang betul-betul memberi impak. Okey. Pertama sekali, jom kita tengok alat yang paling menarik dari segi visual dalam koleksi kita, video. Ia boleh jadi pencerita, ia boleh jadi penunjuk jara, dan ia juga boleh jadi pembina hubungan. Semuanya dalam satu pakej yang dinamik. Dan, wow, pilihannya memang banyak. Kita ada rakaman syarahan untuk tangkap feel acara langsung, rakaman skrin untuk tunjuk cara teknikal, dan video kepala bercakap untuk bina hubungan peribadi. Setiap satu ni ada peranan dia. Jadi, jom kita tengok mana satu yang paling kena dengan apa yang anda nak buat. Bila matlamat anda adalah untuk bina satu hubungan yang tulen, tak ada apa yang boleh lawan video kepala bercakap. Bila pelajar nampak muka anda, dengar nada suara anda, ia terus memanusiakan pengalaman belajar tu. Ia macam bukan lagi monolog, tapi dah jadi satu perbualan. Sebaliknya pula, kalau anda perlu tunjukkan satu proses teknikal, contohnya cara nak guna software baru atau selesaikan tutorial coding yang rumit, rakaman skrin ni memang hero lah. Ia bagi pandangan terus dari depan, pastikan tak ada satu pun langkah yang tertinggal. Sekarang, jom kita bandingkan dua pendekatan yang popular ni. Di satu pihak, kita ada rakaman syarahan. Yang ni memang bagus untuk tangkap tenaga sebenar sebuah acara langsung. Di pihak lain pula, persembahan suara lata ni, dia lebih kemas, lebih terkawal. Ia benarkan kita susun penceritaan kita dengan teliti sampai sempurna. Okey, video memang power dari segi visual, tapi jangan kita lupa pula pasal kuasa bunyi. Audio ni dia tawarkan satu keakraban dan fleksibiliti yang lain macam sikit. Dibebaskan pembelajaran tu dari skrin dan bawa terus ke telinga pendengar. Dalam dunia audio ni, ada dua yang paling menonjol. Satu, podcasting, format yang dah ubah cara kita dapatkan maklumat. Dan satu lagi, rakaman audio yang lebih ringkas, yang ada kuasanya yang tersendiri juga. Bestnya audio ni, ia boleh jadi macam runut bunyi dalam hidup kita. Bayangkan pelajar anda tengah serap satu temu bual yang mendalam masa dalam perjalanan ke kerja. Atau dengan cerita menarik masa mereka bersenam. Itulah pembelajaran yang ngam dengan rutin harian mereka. Cuba bayangkan, podcasting ni macam kita buat satu siri TV yang best. Setiap episod sambung menyambung, bina satu komuniti di sekeliling topik tu. Rakaman audio pula, ia macam hantar voice note yang fokus. Cepat, terus ke point, sesuai sangat untuk bagi maklum balas atau arahan yang spesifik. Baiklah, kita dah sampaikan kandungan kita. Macam mana kita nak tahu ia menjadi ke tak? Di sinilah alat penilaian masuk. Tapi, ini bukan pasal nak bagi grade tau. Ini lebih kepada nak mulakan perbualan, kumpul maklum balas dan kuatkan lagi pembelajaran tu dengan cara yang seronok dan interaktif. Dalam kit alatan kita, ada 3 powerhouse ni. Google Forms yang memang terbaik untuk tinjauan pantas dan maklum balas, Kahoot yang ubah pembelajaran jadi satu permainan yang mendebarkan, dan Quizizz yang tawarkan pengalaman kuis yang pelajar boleh buat ikut kelajuan sendiri. Jadual ni memang jelaskan semuanya dengan mudah. Jadi, apa yang anda perlukan? Tinjauan yang santai, guna Google Forms. Nak buat pertandingan yang happening dan bertenaga tinggi, mestilah Kahoot. Kalau nak bagi pelajar buat ikut kelajuan sendiri, Quizizz jawapannya. Nampak tak? Ada alat untuk setiap senario. Baiklah, kita dah tengok semua blok binaan ni satu-satu. Kita ada video yang memukau, audio yang mendalam dan penilaian yang berguna. Sekarang, bahagian paling best, jom kita cantumkan semua ni untuk bina satu pelajaran yang orang takkan lupa.
Ini je pelan tindakan untuk berjaya. Mula dengan video yang berimpak tinggi untuk cetuskan rasa ingin tahu. Lepas tu, kuatkan lagi pemahaman dengan kandungan audio. Dan akhir sekali, guna penilaian pantas untuk sahkan pembelajaran. Senang je kan? 1 rentak, 3 langkah untuk pengajaran yang betul-betul berkesan. Okey, semua alatan dah ada kat tangan anda, kanvas pun dah terbentang luas. Setiap pelajaran yang anda cipta ada potensi untuk bagi inspirasi, mendidik dan mengubah. Jadi, soalannya bukan apa yang anda akan bina dahulu, tapi impak apa yang anda akan cipta. Jom mulakan!